Ustaz, tuan-tuan jangan skip video ni. Saya merayu sangat, jangan skip video ni. Sebab apa Ustaz? Sebab ada satu zikir yang mana bila kita amalkan zikir ni, setiap masalah kita, setiap apa yang kita buat, Allah akan tolong kita. Kita semua kan ada masalah masing-masing. Saya ada masalah saya, tuan-tuan ada masalah tuan-tuan. Sebelum saya nak bagi tahu ni, share dulu video ni, repost dulu video ni, copy link masuk dalam grup, bagi dekat kawan-kawan, bagi dekat mak ayah, bagi dekat family. Boleh dah share dah. Terbaiklah tuan-tuan. Zikir dia ialah, tuan-tuan dengar elok-elok nah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Yang tu je ke Ustaz? Allah, senang sangat lah Ustaz. Saya dah memang hafal lah Ustaz zikir ni. Zikir ni doa Nabi Yunus waktu Nabi Yunus duduk dalam pokok ikan. Betul tak? Jadi siapa yang amalkan zikir ni, Allah akan permudahkan segala urusan dia. Apa masalah yang dia lalui, Allah akan tolong dia. Apa hajat yang dia nak, Allah akan makbulkan insya-Allah. Okey, dah dapat dah. Jangan lupa amalkan zikir ni. Nampak simple, tapi kita tak mau amalkan. Rugi kalau kita tak amalkan, betul tak? Amalkan tahu zikir ni. Dan jangan lupa share dekat orang lain sama. Jangan kita je yang tahu. Bagi orang lain tahu juga nah. Okey, Assalamualaikum.